Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nasta'in. Allahumma anta Rabbana la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta Rabbul Arsyil Azim. Masya Allah, tak doa ni. Yang berbuka. Tak kita doa masa bersiap ni. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهيئته وأقربه ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها وأنت ربنا لا إله إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada sahabat baru kita. Tapi sahabat baru kita ni di hujung sekejap lagi baru mereka boleh habang, mereka nak kekal ngaji ke tak. Mereka kena tengok dulu cara ini. Kan, macam mana? Sahabat baru kita ni dari PPU, taman kita. Dulu ngaji PPU, itu dua beradik. Dua beradik ni bukan keling-keling, footballer, bukan footballer, netballer. Nah, wakil negeri. Yang mana? Dua-dua. Nah, dan juga artis ni. Bolehlah saya nak nyanyi apa yang baru ni. Kalau aku salah, yalah apa tahulah, tak baik. Okey, itu nama Suli, nama dia apa? Suryati. Suryati Ramli. Dia duduk lorong sama dengan Cik Timah. Lebih kurang 15 lah. Oh ya non. Kamu? Tak susu. Depan. Lorong? Belakang dapur saya. Lorong tu lorong? Di mana? Itu su. Lepas tu Fiza juga ada. Kau dia lorong Cik Timah. Saya ingin memperkenalkan kumpulan ini terdiri dari berapa orang? 50. Tolak 2. 52. Tolak 2. Tolak 50 tolak 2. Tak ada saya tak jauh jangan kami makan. 12. Dah. Ustazah tinggal 48. Arwah mak tangan Kak Umi tak ada. 48. Tinggal 48. Belum. Mak Rana. Mak Rana tak tahu saya kemudian dana. Ya. Sebelum syarat agung lah. Sebelum syarat agung saya akan pastikan orang-orang yang tak main tu kan. Jadi dapatlah 48 dengan Mak Rana. Dengan orang baru 50 lah. Ya. Betul. Ya. Ketua kumpulan ni dinamakan Kumpulan Basyirah. Kumpulan Basyirah. Nah, kumpulan yang sentiasa bergembira. Sesuai dengan nama. Diketuai oleh Ustazah Allah dia pun. Cikgu Rosna Mila binti Hanafiah. Muhammad Nabi. Bangun cikgu, bangun. Jadi mantan PK. Mantan PK. Dan timbalannya iaitu Kak Yom. Itu Cik Yom. Jadi Ali Puspanita Selangor dulu ke ada Syahrizah. Sampai Syahrizah kan? Berlari perempuan ialah Puan Zarina Zanzila. Zurina Zanzila. Penolongnya tak kenal saja. Puan Syakumi. Nada. Tu. Dia malu sikit. Nah, yang lain-lain semua pembuat jawatan ni hanya kita beda senang berurusan. Tak ada jawatan pun boleh nak rojok apa. Tanya apa nak bagi duit melalui pun tak apa. Kan? Hanya bagi senang apa
urusan. Nah, Ya. jadi harap-harap suji-sujilah masuk dalam kumpulan ni. Nah, satu-satu kumpulannya yang ada yang pakai pudak. Nah, baik. Hanya perempuan sebelum perempuan memulakan majlis, kalau ikut saya pun tak tahu gerem tak ni. Saya ingat biasa-biasa aja kan. Tapi kumpulan ni tak ada yang terlibat dengan nak PIG. Yang kita tak ni kan macam hari Ahad, Isnin, Ahad, Sabtu tu. Kita seorang ini kan. InsyaAllah hari Ahad depan Puan siapa dia? Khaidah akan tolak pukul 11. Kemudian pada hari Isnin Ustazah Latifah pukul 12. Pakat-pakat pilih imarah nak kawan-kawan pilihan walaupun kita belum lagi dijemput kan. Itu benarnya dia jemput dah Nabi Ibrahim dah seru dah tapi tak dapat tak dimakbulkan lagi kan. Redha sama siapa berdoa. Hari ini saja nak baca beberapa hadis Kemarin dulu Ustazah Latifah ajak saya nak cara pembesar. Saya balik rumah buat tak boleh. Pembesar urut hadis tu. Saya tak boleh baca, saya tak nampak. Nanti kena belajar kecil lah. Pelan-pelan lah. InsyaAllah. Ni ayat ni. Dia dah habis ingat saya tak nampak. Mata saya pun ada keterik dah. Tapi Ustazah Latifah ajak memang nampak dia. Dia ajak sebab. Tak boleh. Dia buat ni, dia masuk galeri. Saya dah buat dah tapi tak boleh. Itulah. Dia buat cepat. Mana aku datang. Buat. Tadi saya try. Kamu buat tangkap gambar pakai wifi. Okey. Okey. Ambil Tuhan. Okey. Cik ajak. Saya tak boleh. Saya tak boleh kan. Dia ajak betul. Duduk. Dia tekan duduk. Okey. Betul dia nak dia tekan tidak kelihatan screenshot tu tak malah dia kena. Jadi ada. Okey, tentang Zulqa'dah. An Abi Bakrah Nafi' bin Al-Harith. An ni huruf jar bagi kata daripada Abi Bakrah Nafi' bin Al-Harith radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zamanu qad anshadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ardh as-sanatu isna ashar syahra minha arba'atan hurum salasatun mutawaliyat Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Usyuk boleh besar dia macam mana?
Ya. Kena belajar mana. Daripada Abi Bakrah Nafi. Mana ada Abi Bakrah ni menceritakan balik. Dia kata, dia dengar daripada Nabi. Ini yang jadi hadis. Bila apa juga yang Nabi bercakap, apa juga perbuatan yang Nabi buat, kita namakan hadis. Nah, hadis pula dia ada banyak. Ada hadis sahih, ada hadis maudhu', ada hadis dhaif. Tapi kita nak baca ni hadis sahih. Kalau hadis maudhu' manusia reka, tak boleh. Haram kita beramal depa kata. Nabi tak kata, depa kata Nabi kata. Nabi tak buat, depa kata Nabi buat. Tu maudhu'. Dhaif ni ada yang kata betul, ada yang kata doa Nabi tak pernah buat. Yang selamatnya ambil hadis sahih. Sebab Rasulullah pesan, aku tinggalkan Al-Quran dan Sunnah dan kamu ikutlah, kita ni ikutlah apa Al-Quran dan hadis. Kita ikut selepas Al-Quran. Jadi apa Nabi kata? Diceritakan oleh Abi Bakrah Nafi' bin Al-Haris ni. Waktu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Makna dia masa dia berjalan. Dia tak patah balik rumah. Sat-sat seminit sudah pun masa takat gamak pun dia tak patah balik lah. Dia akan pergi terus berputar. Kalau kita nak jadi orang yang cerdik, kita kena ingat. Sebab masa yang lalu kita ada buat silap. Kalau ada silap, menyesal, bertaubat. Masa hak depan tidak ada jaminan dari Allah. Tidak ada malaikat yang malaikat kita hang boleh hidup sampai esok. Atau sat lagi tak. Tetapi yang perlu dijaga ialah masalah. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan yang haram, iaitu 4 bulan yang suci. Iaitu 3 daripadanya mengikut turutan Zulkaidah. Lawan ni lah. Lagi 2 Zulkaidah kan Muhammad? Ya. Zulhijjah, Muharram. Dan yang keempat ialah Rejab. Saya nak kata balik pasal kita termo dia tak nak. Hadis ni perempuan hadis riwayat Bukhari nombor 4054 status hadis sahih. Bulan haram bermaksud bulan ini diharamkan berperang. Juga sebarang kezaliman. Dan setiap kezaliman yang dilakukan dosanya adalah lebih besar dari berbanding dengan bulan lain. 4 bulan ni Allah kata kalau buat apa-apa zalim, dosanya lebih besar sebab dia merupakan bulan haram yang diharamkan berperang. Umat Islam dituntut untuk memuliakan bulan ini dengan meningkatkan amal ibadah. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukilkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa setiap kezaliman yang dilakukan dalam bulan haram ini dosanya lebih besar dengan bulan lain. Begitu juga amal soleh yang dilakukan pada bulan ini juga lebih besar pahalanya berbanding bulan-bulan lain. Yang ini dari kitab Ibnu Katsir 130/4. Dalam 4 bulan ini umat Islam diperintahkan untuk menjauhi peperangan, kezaliman dan dosa kerana kemuliaan waktu ini. 4 bulan haram adalah
peluang untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan dosa. Umat Islam digalak berpuasa sunat, memperbanyak sedekah dan ibadah dalam bulan ini. Perbanyakkan membaca Al-Quran, berdoa, memohon keampunan. Puasa sunat seperti Isnin Khamis, 13, 14 dan 15 bulan. Hidupkanlah malam hari dengan qiyamul lail. Perbanyak bersedekah, melakukan amal kebajikan yang lain. Berusaha melaksanakan ibadat kurban pada 10, 11, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah itu hari raya kurban. Berusahalah meninggalkan maksiat dan perkara yang tidak berfaedah. Nah, yang tu hadis yang pertama. Seterusnya hadis yang kedua ialah segera mohon maaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diceritakan ini daripada Abi Hurairah. Dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, barang siapa pernah menzalimi saudaranya, sama ada yang berkait dengan kehormatannya atau hartanya, hendaklah ia segera meminta dihalalkan keampunan di dunia sebelum datang hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham. Yang ni dia kata siapa yang duk berkeli dengan orang, yang duk mengata ke orang, kita dengan orang tak keli, dengan suami keli. Dengan orang kita tak cakap kasar, baik. Sejak semua tak mati. Dengan anak, ya Allah. Kadang-kadang kita duduk dah dengar tu. Apa dah apa kali Allah. Dia anak tu pasal dia kecil. Dia tumbuh. Pembuat. Kita kadang-kadang kita tak muhasabah diri kelakuan kita di dalam rumah. Sebab kita baca dalam rumah bukan siapa tahu. Kita bagi tekanan kat suami ke, kita bagi tekanan kat anak ke, kita tak pernah berhati. No, kadang-kadang cakap dengan anak, kita kata ikut jalan, kita mati ikut jalan. Na'udzubillah lah perempuan berjenis begitu. Tapi saya kata perempuan bukan jenis begitu, saya tahu ada yang begitu. Itu yang saya kata ni. Kan? Mati anak bodoh. Mati anak bodoh. Hampa ni buat aku. Yang satu kan ibu-ibu jangan guna ayat hampa ni lah, kerana hampa aku stres. Kerana hampa lah aku stres. Rasa macam nak lari tau. Kata kat anak. Anak kita stres, kita boleh cakap kat anak begitu. Jadi perempuan rasa kalau kita duduk dalam dia membebankan. Jaga perempuan anak yang tak dapat kerja. Dia habis mengaji dah. Dia tak kerja. Dia kerja payah. Kita dah pergi tekanan kat anak-anak. Ramai perempuan, anak saya jaga penjara. Ramai perempuan yang terlibat dengan dadah, ada yang pencit, masa pencit, dia bomba, terlibat dada. Habis ni, dia pencit lah. Perempuan punya ramai terlibat dadah. Dia tunjuk kat saya muka-muka semua pakai tudung. Suami duk kira main jamin. Bawa anak 2-3 orang jamin. Perempuan. Anak saya bagian perut. Dia kena bawa depan ni, pergi tanya kelang kapan nak ambil pergi kerja. Dan bila dia cukup masa, dia kena pergi rumah. Rumah depan ni,
Tanya mak. Pak, ni anak nak keluar ada sanggup terima tak? Majoriti semua tak mahu terima. Solo kalau balik kita duduk curi, kata kampung ambil malu. Mbak, ini yang terjadi. Tapi mereka bagus. Mereka terjebak. Terjebak ni, saya boleh katalah kerana dalam rumah lah. Kasih sayang ibu bapa menghina mereka. Cina apa dah? Cina tak aman. Cina dia bagi makan lebih banyak. Dia bagi lebih banyak. Nak pergi mati Cina. Dia suruh nak saya bang. Pembuat. Sebab itu peranan kita sebagai ibu, sebagai bapa dalam rumah. Kan, kalau kita salah, kita minta maaf walaupun dia anak kita. Maaflah tadi mak tersebut kataan tak elok. Kan? Tapi berapa ramai yang minta maaf, saya nak tanya. Berapa ramai yang bila Assalamualaikum, apa abang anak mak hari ni yang hantar gabak mulut merah. Berapa ramai? Tapi dengan kawan, betul tak? Betul tak? Malu kot kat anak. Lah. Sayang mak, bertuah mak. Walaupun itu dua perkataan, tapi dia rasa dihargai. Kita kalau anak sebut sayang ibu, jangan rasa. Sebab. Tidak. Ini tradisi orang Melayu ni yang malu tidak bertempat. Saya nak abang. Malu tidak bertempat. Masa duk berkawan naik motor berkepit, tak malu. Kan bapak lah, perempuan rasa lepas lah. Tetapi bila kahwin, dia tinggal, dia Tuhan balik sana jalan. Dia lintas seorang dia lah. Dia tak pegang. Kan? Bila pegang takut orang kita gatal. Kata apa suami kita kepit. Janganlah bercium dengan orang. Maksud dia kepit suami kita. Pergi nuri itu pegang tangan. Pegang tangan. Dia tak mau pegang saja. Dia tak mau pegang, kita pegang. Ini orang Melayu tradisi malu tidak bertempat. Hatta dengan kawan-kawan pun, saya boleh kata ada, kita boleh kenal pasti. Ada yang mereka menunjukkan. Ini salah satu cara ni. Menunjukkan kasih sayang. Apresiasi. Tumpang ada kawan. Beli bunga lain dari orang lain. Sebab nak menghargai kawan kita. Pembuat. Bukan satu perkara yang susah. Tetapi bukan juga senang. Sebab dia melibatkan idea dan hati. Apa Abu Hurairah kata? Barang siapa pernah menzalimi saudaranya, dia mengata, dia mengutuk. Dia kata, baiklah bermaafan sebelum datang hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham hari kiamat. RM2 setinggi gunung pun tak guna dah nak tebus dosa kita. Dia di hari kiamat nak tebus dosa kita hanya dengan pahala dan dosa. Kalau orang tu duk mengutuk kita, makna dia duk bagi pahala dia dekat kita. Yang duk mengata kita di belakang tu, yang perempuan mengata kat saya, dia duk bagi pahala, dia jual beli di masyarakat sama pahala dan dosa yang apa? Ambil pahala bagi, sampai habis pahala dia mengutuk kau ni. Semua orang tak kena, dia seorang saja kena. Sampai habis pahala dia, tinggal dosa. Tinggal dosanya saja.
dia ambil pula dosa orang yang dia kata mai tambah kat dosa dia. Takut orang buat. Takut sama tuan. Kemudian pada hadis seterusnya, dan ingatlah firman Allah, summa innakum yaumil qiyamah inda rabbukum tahtasifun. Kemudian sesungguhnya kamu semua pada hari kiamat akan bertengkar, berhujah di hadapan Tuhan kamu. Lawan bertengkar. Hakim dia Allah, para malaikat menjadi juri. Surah Az-Zumar ayat 31 dari Naqli juga. Ngantuk tak perempuan dengan hadis ni? Berakhlak dalam pertuturan. Saya tak baca, saya tak belajar lagi cakap buat besar. Nanti saya kena belajar juga. An Aisyah radhiyallahu an tu daripada Aisyah. Bukan Aisyah, Aisyah. Aisyah. Tidak ada. Radhiyallahu anha. Kalau perempuan domain dia ha. Makna dia perempuan. Kalau hu, dia lelaki. Maksud radhiyallahu anha, maksud sejahtera. Bukan domain. Maksud radhiyallahu anha, diredhakan Allah atasnya. Redha Allah atasnya. Kan? Daripada Aisyah dia berkata, sekumpulan orang Yahudi meminta izin untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengucapkan Assalamualaikum. Mereka tak kata Assalamualaikum. Mereka kata Assalamualaikum. Ini akan jawab orang kafir. Macam lah duk berlaku di Selat Hormuz. Macam lah duk berlaku base tentera Amerika saja. Pengkalan tentera Amerika saja. Tetapi yang kata Yahudi laknatullah ni, mereka sekarang semua tak kira di mana Lubnan. Di Lubnan juga ada menantu Cik Salbir di sana. Bonda anak dia terlepas balik cuti, duk tangguh tak boleh pergi lagi. Yang ni saya terima dengan menantu Kak Jah. Dia cerita menantu Kak Jah duduk dia kata, dia kata, Ustazah, tentera tu dia serang semua. Yang katakan Israel, yang katakan Amerika ni. Ini macam orang Yahudi lah. Mereka tak mau sembah Allah. Mereka bangkang apa saja yang Rasulullah buat baik. Mereka tahu benda tu baik. Kalau Rasulullah tak baik, tak digelar lagi Al-Amin. Mereka tahu. Tetapi mereka nak sanggup nak bangkang. Sebab tu perempuan dalam kehidupan harian kita, kalau ada idea yang baik, walaupun orang tu kita tak suka. Semua orang dia tak suka orang tu. Idea kau tu apa? Aku tak tahu. Siapa kata tu? Dia tu kata. Dia tu kata tak betul. Nampak? Menghasut Menghasut lah tu. Dia tak suka. Tak usah hasut bagi orang tak suka. Umar. Nah, bila orang Yahudi ni minta nak jumpa Rasulullah, sahabat-sahabat benarkan. Kita orang Islam memang baik. Orang nak main rumah tu kita tengah malam buat main lah. Walaupun. Kan? Dia kata Assalamualaikum. Dia tak tambah lam. Salam sejahtera. Kematian dah ke atas kamu. Dia kata kat Rasulullah. Kematian
dan laknatlah ke atas kamu. Maka Aisyah radhiyallahu anha dia cerita bila dia dengar tu Rasulullah, Aisyah marahlah. Aisyah kata, apa dia ni? Kata kat suami aku tu. Maka dia marahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu mencintai kelembutan dalam setiap urusan. Aisyah tanya Rasulullah, maksud Rasulullah apa dia? Kamu tak dengar ke apa yang mereka sebut? Rasulullah kata, Aisyah kata, pasal apa nak suruh aku cakap lembut? Hang tak dengar mereka kata apa tu? Macam kita lah. Baginda berkata, ya, aku sudah jawab. Dengar ada abang jawab apa? Contohlah, kan? Waalaikum saja. Salam dia tak buka. Ni kita boleh belajar lah. Lori Hindu Cina pandai bagi salam. Kan? Waalaikum ya. Mana dia? Dia kata Pak Tan kau lah yang tu. Ke atas kamu juga. Dia jawab. Hadis riwayat Bukhari 6927. Status hadis sahih. Boleh kan lagi satu hadis kan? Tak nak faham tidak? Boleh kan Puan? Boleh. Allah membuka aib kepada pembuka aib. Aib ni maknanya memalukan. Semua orang jika dia boleh memalukan seseorang, dia kira dia dapat kejayaan. Semua orang bila dia terbagi malu seseorang, dia rasa sesalan yang sangat-sangat. Tidak. Kadang-kadang kita tersilap nak cakap. Kita balik, kita rasa menyesal. Tidak. Tapi semua orang, wah hati hari ni aku boleh kata kat dia. Ada tak? Ada? Dalam kalangan kita apa ada? Tak payah ada cara orang lain. Termasuk dia pergi kita. Kan? Dan ada nak bukti dia kita. Kan? Wah hati hari ni aku peluk habis kata macam-macam. An Abi Barzah Al-Aslami, daripada Abu Barzah Al-Aslami, qala, dia berkata, dia cerita balik an tu daripada dia. Qala, kata Rasulullah, kalau perempuan qalat, dia tambah ta saja. Kalau lelaki, qala, telah berkata. That means past tense. Rasulullah bersabda, wahai orang yang beriman dengan lidahnya, namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kamu mengumpat seseorang Muslim, dan jangan pula mencari-cari kesalahan ataupun aibnya. Sesungguhnya siapa yang mencari keaiban orang lain, maka Allah akan membuka keaibannya. Maka siapa saja yang Allah dedahkan keaibannya, Allah akan memalukannya walaupun yang ada di dalam rumahnya sendiri. Kita kadang-kadang kita suka cari salah orang. Kalau anak orang balik malam-malam, kita, ya anak aku tak pernah balik malam kan. Saya tu puji anak kita kan. Anak hang periksa satu cekok tak ada. Yang ni pun kena jaga dalam rumah kita. Hang ni, hang tengok abang hang. Always make a comparison. Kita selalu
membezakan antara anak. Ini kadang-kadang kita tersilap loh. Kan? Kita tengok Abang Hang itu boleh juga. Lebih memalukan anak kita bila orang main. Orang main kita, adik-adik kita main. Kan? Ini hari ni dia tak macam abang dia. Awak, ui dia loh. Boleh lah juga bangga. Abang dia dulu lah teruk lah sampai tak tahu nak abang. Abang mana? Aib tu. Anak kita. Semua orang suka cerita aib suami. Haram kita cerita tentang tempat tidur kepada orang. Saya cerita berdasarkan pengalaman semampat. Mereka kahwin berumur dah. Seorang tu duduk, seorang tu anak dara berumur. Bila kahwin, mereka boleh seorang anak. Tiap-tiap pagi sebelum saya pergi mengajak, dia akan main rumah. Dia akan main rumah saya seorang. Dia kata rumah. Lepas rumah saya awal lah. Saya nak keluar awal, dia tahu lah. Dia cerita suami dia bunuh suami dia tukang masak tentera. Suami dia bunuh anak, suami dia bunuh anak suami. Kata orang dia bercerita. Satu hari saya kata kat dia, ni pasal apa main cerita kat saya? Saya tak ada kena-mena apa. Kalau tak setuju dengan suami, pasal apa duduk tidur dengan suami, duduk sekali lagi dengan suami? Dia kata dia terkejut tau. Dia duduk mantap layan kan. Lepas tu lah ni kalau saya tak maduk dengan dia, dia kata. Tak maduk tu cerita berbulan-bulan lah. Kita tak maduk orang dia. Kalau tak maduk, pergi cari dulu kahwin siapa kira. Kok nakal. Tapi cari kok nakal, pergi cerita. Pak nakal yang cerita kat saya, betul besar-besar malam. Tak main dah rumah saya. Selamat aku. Hak seorang dia suka cerita bab tempat tidur. Dia cerita, suami yang tidur kali belakang. Saya kata, suami isteri dia kali belakang, upah tempat tidur kat dia. Dia kata, apa masalah dia? Tak main dah. Sedang kita apa tak dapat dosa kan? Ni kejadian yang jadi, perempuan. Perempuan jangan anggap semua orang baik macam kita. Kita jaga suami, perempuan jaga, jangan cerita kat dia beradik. Dia memang bahan, dia memang kedekut. Ada, ramai. Yang syok nak. Laki yang beli mobil ni, kalau harap ni laki aku kedekut. Ditambah pula piang. Punya nak bagi sedap cerita tu. Tambah piang. Kalau yang merasa ni bagus nak pergi ubat. Jangan ubat dah. Suami kita, teman tempat tidur kita duk peluk dia hari-hari. Sayangi dia. Dia salah tegur elok-elok. Bang, belilah cek perengin lah bang. Orang lelaki, dia takkan belilah lah. Kalau kita sekolah, dia tak beli dekor. Dia belilah bang. Dalam besar itu geram. Mereka pandai contoh. Kan? Dia takkan belilah lah. Dia beri. Lama dia akan beli. Lama lagi sebut. Kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, dosa kita duk minta yang bukan kemampuan dia. Apa? Tak beli pun tak apa. Janji kasih sayang yang mahal pada kita. Yang tu yang mahal. Kan? Kalau dia makan melemah sikit gigi tak ada. Lah mulut tu. Dia seronok tu apa? Kan? Seronok. Jangan ada malu. Terus nak kelak dia malu. Suami kita tunjuk kasih sayang full meter. Kalau dia tak ada macam kami duduk menitik yang yok saja. Dia kata. Jumpa ada jaga apa-apa. Kan? Nak pergi mana habak jangan duduk menipu. Ni dah. Assalamualaikum. Ni mai kedai esak kedai dua kami. Mai kedai esak ni, mai kedai depan esak. Dah ada kami. Saya kata, awak kata betul. Dosa tu saya tahu. Tak boleh kenapa. Jadi ada.
Dia kata, takut sama bercakap macam dengan tok berapa benda sekali. Sebab. Nah, Bapa. Nak jadi manusia sempurna, nak jadi isteri soleha, nak jadi ketua di dalam syurga, bukan bidadari. Wanita yang soleha, dia akan jadi ketua kepada bidadari. Kita tak boleh jadi bidadari sebab bidadari dia sisi lain. Tetapi kalau kita soleha, hakikat dia soleha, buat benda-benda yang hadis yang Nabi pesan ni, hadis ni guideline kepada kita. What you got Malay Research guideline? Apa dia? Panduan. Ada panduan kepada kita. Hadis, kita dengar hadis ni, garis panduan, aku nak jadi macam ni. Bukan bayar. Jadi isteri yang solehah, taat pada suami, berbaik dengan masyarakat, kawan-kawan kita, jadi ketua yang sari kita, yang kata pakai 70 lapisan. Lapisan ni baju 70, tetapi suami boleh nampak bentuk badan kita cantik macam tu, abgaruh nak dapat. Nampak tak kena aku dah. Seronok cerita bab syurga. No? Bidadari pun dia salin sari 70 pasang. Kalau kita jadi ketua, wah, seronok masa dia hidup. Seronok. Jadi mailah kita semua menuju ke arah, kalau dia rasa diri baik, kepada yang lebih baik. Kalau rasa diri tak apa nak baik, mari kita perbaik bagi jadi baik. Kan? Seronok. Berkasih sayang sama kita, kan? Apa-apa masalah cerita pada orang yang sepatutnya, bukan duk buka aib orang ni, duk buka aib orang ni. No? Baik, saya akan cukuplah tip hadis no, sebab perempuan dia ada acara tari menari lah, nyanyi lah, ya. Nak doa siap-siap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nasta'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liikhwanina wa liakhwatina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman awsana bidu'a wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrusna bi'ainika allati la tanam wa akhbirna bi rubbika alladhi la yurad wa khatna bi qudratika alaina wa a'idna min syarri a'da'i wal jababir wa min syarri al-asrar wa kaidil fujar wa min tawariqil layli wan nahar illa tawariqan yatruku bi khair wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتسير العسير عليك يسير حاجاتنا عليك كثير. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم. تقبل